Saya dapat tahu Ali. Listen. Listen. Ni duduk kan, ni sit down, listen. Dengar. Oh, telinga. Dengar. Listen. Listen. Ali, awak banyak menimbulkan masalah dalam syarikat ni. Jadi awak terpaksa saya pecat. Cik boleh pecat saya. Tapi jangan berhentikan kawan-kawan saya. Ali, Sebab dia orang baik. Dia orang... Ali. Cik, tak boleh maafkan ke, Cik? Cik. Jangan maafkan saya. Jangan maafkan saya. Saya tak suka dengan diri saya. Saya tahu saya bukan sahabat yang baik. Ali. Tapi tolonglah. Saya nak hantar anak saya ke sekolah. Kamal.